kari ikan tongkol. Hari ini kari ikan tongkol, di bahan-bahannya ikan tongkol, bawang yang diiris, halia, bawang putih, daun kari, halba campur dan bendi. Masukkan bawang. Halba campur. Kacau-kacau. Daun kari. Garing bawang-bawang, masukkan serbuk kari. Agak-agak dalam 3 sudu makan. Terus dia masukkan air sikit. Masukkan air sikit. Yang ni optional, nak masuk boleh, tak masuk pun boleh. Cili. Kalau ada serbuk cili, masukkan serbuk. Ya. Kacau sampai pecah minyak. Dah pecah minyak, masukkan air. Tengoklah banyak mana you all nak buat kuah dia. Dan sedikit sahaja santan. Jangan banyak. Dan air asam jawa. Dia macam ni, masukkan ikan. Tekan. Dan bendi. Tak payah lama-lama sangat kalau lepas ni. Kacau-kacau sikit. Tunggu masak lah. Itu saja. Kalau ada buah tomato, masukkan buah tomato. Ibu tak masuk sebab ibu lupa beli. Okey. Siap. Kari ikan tongkol.